Ramadan. Anda lapar? Anda dahaga? Anda rasa nak marah? Rasa nak bersilat? Video ini untuk anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak membicarakan berkenaan dengan anda lapar? Anda dahaga? Rasa nak marah? Kuncinya apa? Kuncinya adalah kita sabar di saat keroncong. Apakah itu sabar? Sabar memberi makna kita menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya kita lakukan. Tuan-tuan dan puan yang dihormati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal." Firman Allah Subhanahu wa taala, kami uji kamu ini dengan sesuatu daripada perasaan takut. Kami uji kamu juga dengan kamu berasa lapar. Tuan-tuan, lapar itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Tuan-tuan, Allah uji kita ada dua perkara. Allah uji kita ini, yang pertama, Allah nak lihat kita bersabar. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 153, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan daripada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah Ta'ala bersama dengan orang yang bersabar. Tuan-tuan, orang yang bersabar, Allah Ta'ala bersama dengan dia sentiasa. Allah Ta'ala bersama dengan dia sepanjang masa. Tuan-tuan, bagaimana kita seharian kita ni tanpa Allah? Seharian kita ni memerlukan Allah untuk mengurus kita punya hidup kita. Yang kedua, tuan-tuan, kita berasa lapar, rasa nak marah. Tuan-tuan, sabar. Kerana sabar itu Allah Ta'ala akan tunjuk sesuatu yang kita tidak pernah rasa, iaitu kita tak pernah lagi bersyukur pada sekecil-kecil nikmat. Contohnya, tuan-tuan, dulu kita ni sentiasa kenyang, Allah Ta'ala uji dengan lapar. Dengan kelaparan itu kita merasai betapa besarnya nikmat kenyang. Tuan-tuan, kita sangat dahaga, lalu kita haus di bulan Ramadan. Tuan-tuan, kita haus di bulan Ramadan, Allah Ta'ala nak beri kenikmatan kita berasa sengkak ketika minum air teh ais ketika mana berbuka. Tuan-tuan, nikmat yang Allah Ta'ala beri, meskipun sekecil-kecil nikmat, kita mensyukuri apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Tuan-tuan, sabar saat keroncong. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.